Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke channel Bias Liverpool. Kemenangan tipis 1-0 ke atas The Blue Neighbour of Merseyside, iaitu Everton di Anfield, yang menunjukkan title credential kita yang semakin lama semakin dekat. Liverpool hanya perlukan lagi 4 kemenangan untuk menamatkan cabaran daripada Arsenal lah, mathematically. Tapi itu kalau kita ambil kira Arsenal menang semua game lah. Kalau let's say Arsenal drop sekali pun, draw pun tak apa, kalah lagi baik lah. Point yang Liverpool perlu capai lebih rendah daripada itu, di mana kita sekarang ni ada berbaki lagi 24 point. Liverpool hanya perlu dapatkan 12 point saja, which means Liverpool hanya perlukan 4 lagi kemenangan. Jadi sebelum kita mulakan, aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua yang layan video ni. Video sebelum ni aku menjemput seorang tetamu. Jadi ramai, the support was very overwhelming. Jadi untuk siapa yang nakkan guest tu, nanti bulan berapa nanti kita akan invite lagi dia. So itu ialah pertama lah, ucapan Hari Raya aku, maaf zahir batin untuk siapa-siapa yang aku tersilap terkasar bahasa. Yang kedua ialah di hari raya keempat ni, sama-sama kita doakan juga. Dan juga kita doakan agar Allah angkat kesusahan untuk mangsa-mangsa di Putra Heights. Kita tahu raya ketiga hari tu macam mana apa yang terjadi, kejadian insiden tu yang sangat-sangat tak menyenangkan. Dan juga kepada beberapa aksiden lah, lori dan sebagainya untuk beberapa hari kebelakangan ni. Jadi sama-sama kita doakan agar kesemua masa-masa ni dan juga keluarga masa bertabah dengan dugaan yang diberikan oleh Allah. Jadi berbalik kepada match tadi, perlawanan yang scrappy. Macam kita tahulah kalau lawan Everton ni, banyak kali kita menang dekat Anfield, tapi dekat Goodison Park always draw. Kekalahan 1-0 ke atas David Moyes merupakan kekalahan ke-10 berturut-turut untuk David Moyes. Aku rasa ke semua career dia kot, termasuklah Everton, MU, kemudiannya disambung pula dengan West Ham dan juga Everton balik. Jadi 4 kelab lah rasanya yang membuatkan dia kalah 10 match berturut-turut. Dan itu membuatkan aku ingat balik dulu David Moyes ni setiap kali datang Anfield memang kita tahu akan kalah lah. Rekod dia dengan Big Six tu tak berapa cantik. Itu pun aku rasa menang 1-0 pun dah bersyukur actually kan, bila tengok kepada performance kita first half. Sebab aku rasa performance kita first half tak cantik lah. Terus terang cakap memang tak cantik. Dan aku boleh kata dia ada two sides of story lah. Aku boleh kata yang sepatutnya terjahan daripada Tarkowski tu sepatutnya red card. Masa tu baru minit ke berapa, tak sampai minit 20 lagi. Kalau kena red card tu, aku boleh garanti lah yang floodgate akan open dan Liverpool akan skor lebih daripada 1 gol lah. Itu ialah satu point. Point kedua ialah Liverpool juga boleh bolos aku rasa. Van Dijk dan juga Konate, especially Van Dijk lah, aku rasa terlalu relax ataupun terlalu nonchalant. Beberapa kesilapan yang dia buat, Beto almost hampir menjaringkan gol, nasib baik kena palang. Nasib baik juga satu gol lagi ialah offside. CP je lagi. Aku rasa hari lain tu silap-silap Everton akan dapat 1 gol, manakala Liverpool yang memegang bola, penguasaan bola sebanyak 70% ke atas tu, haram apa pun tak boleh try. So itu ialah summary untuk game untuk first half lah. Dan aku rasa masa line up dikeluarkan tu pun ada 2 kejutan, 3 lah kejutan. Yang pertama ialah Kelleher menggantikan Alisson yang still lagi protokol dengan dia punya concussion tu. Jadi dia tak boleh main. Kelleher terjun masuk naik atas. Right back tu katanya sebelum ni Conor Bradley training, tapi Conor Bradley tak cukup fit, sebab dia baru training. Kemungkinan dia pun dah out lama, tak berapa fit, tak cukup fit. Jadi tanggungjawab diberikan bukan kepada jaringan tetapi kepada Curtis Jones. Dan aku rasa decision Arne Slot ni sebabnya memang betul-betul berbalas lah bila kita tengok kepada cara hari tu macam mana perjalanan match dua sama lawan Everton tu, di mana kita kalau ingat boleh kita tak boleh kontrol bahagian tengah. Jadi central progression kita mati apabila Doucouré dan juga Beto depa ni cover shadow dan juga menutup
dua pemain double pivot kita, iaitu McAllister dan juga Gravenberch. Jadi bila kedua-dua double pivot kita, our main central progressor ditutup, kita ada masalah untuk build up, masalah untuk bermain di bahagian tengah. Sebab itulah pentingnya ada seorang pemain yang mampu untuk retain bola dengan begitu baik, yang seorang yang aku boleh kata elite level of returner, ball returner. Jadi Curtis Jones diberi tanggungjawab, dia naik ke atas, dia pegang bola, bermain di bahagian right centre back, dan ada kalanya dia juga naik ke atas untuk invert masuk ke tengah dan sebagainya. Peranan yang sama apa yang kita tengok macam Trent Alexander-Arnold. Tapi bagiku performance Curtis Jones pada malam tadi full 90 minit tu, dia tak terlalu fancy, tapi basic yang cukup kuat untuk membuatkan Liverpool mampu untuk menjaga bahagian kanan tu dengan sangat-sangat baik. Kalau tengok kepada rekod Curtis Jones sendiri, kepada rekod 90 minit dia, kita nampak yang dia 97%, 93% passing accuracy, kemudiannya dribble pass kosong, dia ground duel dan juga aerial duel itu pun menang 1/2, menang 2/3. Jadi meaning that kita nampak yang tak berapa banyak duel berlaku di bahagian dia tu disebabkan ada safety net dan dia juga secure di bahagian belakang tu. Dan kita tengok juga accuracy long ball dia membuat 4 daripada 7 accuracy long ball, dan dribble attempt dia berjaya membuat 1 daripada 1 dribble. Jadi game yang sangat-sangat perfect lah. Nothing fancy about his game malam tadi, tapi Curtis Jones mampu melaksanakan apa yang Arne Slot suruh lah. Sebab bagi aku nak expect dia untuk bombat naik atas, kemudian membuat underlapping dan overlapping tu bukan game dia lah. Bukan game dia. Dan kedua player kedua yang aku nak sebut, aku bagi kredit ialah Ryan Gravenberch. Ryan Gravenberch masa first half tu nampak quite struggle apabila Liverpool tak pegang banyak bola, tetapi sekali bola daripada bawah naik ke atas, Gravenberch terpaksa membuat negative transition daripada atas, dia terpaksa turun bawah, nampak quite struggle. Tetapi masuk second half tu memang game dia totally berubah, di mana kita nampak yang dia betul-betul duduk dekat double pivot tu, dia spray passes around. Kalau tengok kepada sentuhan tu pun buat sebanyak 102 sentuhan dengan passing accuracy sebanyak 89%. Hilang bola cuma berapa kali? 15 kali untuk seorang player yang menjadi progressor untuk hilang bola sebanyak 15 kali. Jadi aku rasa okey lah. Passing map dia tu kita nampak yang pilihan pass yang dia buat tu kesemuanya banyak berlaku, banyak bergerak ke arah ke depan. Kita tengok kepada gol Diogo Jota itu sendiri, di mana apabila Van Dijk dia menang bola atas tu dapat dekat Robertson kot, kemudiannya Robertson pass dekat Gravenberch, dia punya insting pertama dia ialah pass ke bahagian depan, dia cari Luis Diaz di dalam kotak penalti. Aku boleh kata yang tu ialah line breaking pass lah, di mana 2 ataupun 3 player beaten by his ball, kemudiannya sampai kepada Diaz. Diaz combination play dengan Jota dan semua tu, end up Liverpool berjaya dapatkan 1 gol lah. Jadi performance nights and days, perbezaan nights and days di antara first half dan juga second half untuk banyak player Liverpool aku rasa. Luis Diaz, Diogo Jota, Luis Diaz dan Diogo Jota, aku boleh kata masa first half tu tak ada langsung try yang betul-betul menunjukkan yang pasal apa Arne Slot still mainkan dua-dua player ni, sedangkan kisah dah ada. Masa hari tu pula, masa training, clip training yang 2 ataupun 3 malam lepas, kita nampak yang kisah ni, nampak training dia tu lebih ke arah center. Kemudian adalah speculation yang kata, oh mungkin lawan Everton ni dia nak letakkan kisah dekat bahagian center forward. Tetapi apabila diumumkan Diogo Jota dan juga Luis Diaz, walaupun rekod jaringan untuk kedua-dua pemain ni memanglah sangatlah tak baik. Kita nampak juga macam mana persistennya Slot, aku boleh kata degil lah. Dalam watch along sendiri aku cakap pasal duk main. Aku harap masa second half tu kebiasaannya Slot akan bagi 15 minit lebih kurang peluang untuk kedua-dua pemain ataupun pemain-pemain yang duduk atas padang ni untuk buat something lah. Dan akhirnya berlaku pada minit 57. Combination play yang cantik di antara Luis Diaz. Nasib baik Luis Diaz tak sentuh, dia pun agak cerdik juga sebab rasanya dia tahu kot dia offside. Jadi dibiarkan bola tu sampai dekat Tarkowski, dia tak challenge bola tu, Tarkowski clear bola tu sampai dekat Jota, kemudiannya dia daripada kedudukan offside terus dia turun ke bawah,
Luis Diaz turun ke bawah, buat back heel combination play dengan Jota, dan Jota, pujian yang sangat-sangat tinggi aku pada Jota ialah lama dah kita tak tengok gol macam tu. Lama dah kita tak tengok yang Jota buat dribbling, Messi dribble dia, kemudiannya beat players for fun. Dan apabila Pickford terjun ke arah ni, disebabkan body dia tu nampak nak shoot ke arah kanan, tetapi dia shoot ke arah kaki Pickford, iaitu ke arah kiri. Jadi banyak lama dah aku rasa dia tak buat macam tu, sebab kita nampak yang capability Jota tu yang paling mahal ialah walaupun dia bukannya seorang dribbler yang smooth, tetapi bola tu memang akan melantun. Dia kok mana pun dia macam lebih kurang macam Suarez lah, tapi Suarez ni dia dribble tu nampak lebih smooth lah. Kalau Jota ni pula dia tak smooth, tapi bola tu memang akan lekat dekat kaki dah. Dia melantun segi apa semua kan, melantun dekat kawan, dekat opponent, lepas tu tiba-tiba dapat balik bola kat dia. Benda tu ialah benda yang lama lah kita tak nampak. Capability dah aku duk rasa selama ni macam duk hilang dah. Nampak dia duduk kat depan, menang duel pun apa tak boleh apa semua. Tapi akhirnya finally aku rasa, aku harapkan ini ialah menjadi satu kickstart untuk dia, something yang positif untuk dia. Berbaki lagi 8 perlawanan, benda yang positif lah untuk dia bawa ke match yang seterusnya, iaitu menentang Fulham pada hari Ahad ni. Aku rasa dengan gol yang dia score tu, kemungkinan lawan Fulham pun nanti kemungkinan dia akan start balik lah. Dia akan start juga. So sama juga dengan Luis Diaz. Luis Diaz pun masa first half pun aku tak rasa dia pegang bola. Kita tahu dia akan pegang bola, tetapi dalam workshop long aku cakap ialah half and puff, di mana banyak action dia buat tapi apa kejadah pun tak nampak. Aku nampak yang O'Brien right back Everton tu, walaupun dengan ketinggian 1.97, tetapi dia boleh handle Luis Diaz ni daripada segi ketangkasan dan juga daripada segi agility lah, dribble. Dia Luis Diaz pergi kiri, O'Brien tu pun pergi kiri. Luis Diaz pergi kanan, O'Brien tu pun boleh follow dia. So nampak macam dia nampak macam lock lah, kena kunci. Tetapi second half tu nampak lebih liat lah aku rasa Luis Diaz. Ada seorang tu dia komen masa watch long tu, dia kata aku dah kata dah Luis Diaz ni perform masa first half tu tapi sebab tu lah, perform tu ikut definisi lah bagi aku. Kalau cakap perform tu, dia kenalah menyumbang, sebab sekarang ni player yang menyumbang gol boleh dikatakan Muhammad Salah saja. Jadi player-player yang lain juga seperti mana apa yang kita ulang selama ni, kena juga mula chip in. Sebab apabila Muhammad Salah dapat bola saja, 2 ataupun 3 player akan follow dia. Itu menjadikan player-player lain free lah. Secara teorinya patutnya player-player lain tu bolehlah buat gol, tetapi masa first half tu tak terjadi benda tu. Second half Liverpool nampak lebih agresif lah. Kita nampak yang Curtis Jones mula push naik atas, Van Dijk pun mula agak confidence untuk gerak naik atas, kemudiannya membentuk highline setinggi dekat barisan tengah. Dan itu menjadikan bagi aku Everton struggle untuk exit dia dominan masa second half tu. Sebab first half tu Everton walaupun tak pegang bola banyak, tapi dengan long ball ke atas tu, Braithwaite buat bola ke atas, Pickford tengoklah dia punya pulun goal kick dia tu, sepak tu nampak macam derah gila lah. Tapi tak sampai hujung pun dia akan sampai dekat bahagian Beto tu lah. So first half mereka berjaya buat macam tu, tapi second half bagi aku Liverpool control Beto dengan sangat-sangat baik lah. Dan Everton tak ada outlet untuk melepaskan tekanan daripada Liverpool. Sebut pasal tekanan, bagi aku counter pressing Liverpool pun pada second half tu nampak sangat-sangat excellent lah, di mana hilang bola saja Szoboszlai, McAllister mereka akan berjaya curi bola balik lah. So apa lagi, itu je kot. Maksudnya tak panjang lah. Ini betul-betul literally fresh from the oven. Aku macam tak mau edit apa, kira apa hasil dia nak aku bubuh terus ketui macam ni. So hampa boleh tengok lah, aku record ni betul-betul lepas subuh. Tengok dekat luar pun gelap lagi. So aku post ni memang betul-betul raw lah, betul-betul raw, tak ada langsung grafik ke apa. So aku rasa setakat itu saja. Bercakap tentang title run in, hari Sabtu ni Everton akan lawan dengan Arsenal. Jadi kita kena sokong Everton. Malam ni kita bersaing, kita tibai kau-kau Everton. Tapi lawan Sabtu ni
kalau let's say Everton berjaya mendapatkan something dekat Goodison Park, sebab ni main kat Goodison Park tau. Aku rasa kalau main dekat Arsenal mungkin bodoh-bodoh lah mereka boleh lepaskan, mereka sanggup untuk kalah dan sebagainya. Tapi dekat Goodison Park aku berharap yang mereka ni, mereka sendiri pun tahu yang oh Arsenal ni macam terlalu jauh lah. So daripada kita main bodoh-bodoh ke, baik kita dapatkan kemenangan untuk beberapa perlawanan terakhir di Goodison Park. Ada lebih kurang rasanya 3 atau 4 lagi perlawanan akhir di Goodison Park. Arsenal pula tak ada Gabriel. Julian Timber aku tak tahu ada ke tak, tapi rasanya injured juga. Kalau tak ada kedua-dua player tu, struggle juga rasanya. Dan Everton mungkin boleh dapatkan sesuatu di Goodison Park menentang dengan Arsenal. Kalau let's say dapat, kemudian masa dekat hari Ahad tu lawan dengan Fulham, sebab bagi aku Fulham dekat Craven Cottage ni memang different gravy lah. Depa ni lawan dengan Liverpool dekat Craven Cottage always perform. Kita punya ex-player Harry Wilson selalu score, Pereira yang Fulham tu selalu score, Iwobi pun selalu perform. Dia memang play-play yang macam occasionally dia jadi brilliant. Tiba-tiba masa lawan Liverpool ni lah dia tunjukkan kualiti yang sebenar mereka. So bola-bola atas pula daripada challenge dengan Raul Jimenez. Bola-bola atas ni memang akan banyak lah daripada Fulham. Cuma lakinya bagiku ialah Fulham memang kita tahu ialah satu tim yang takkan main low block. Jadi bila takkan main low block ni, Liverpool akan sentiasa ada peluang lah untuk skor. Dan aku harapkan Liverpool lebih tajam. Combination play di antara forward line tu mungkin lebih efisien lah berbanding dengan malam ni. Sebab malam ni bagiku totally game-game yang sangat-sangat scrappy. Dan Liverpool hanya perlukan 1 gol untuk prevail. Dan berbaki lagi 8 perlawanan, Liverpool hanya perlukan 4 lagi kemenangan untuk mendapatkan title ke-20. So setakat itu saja videoku kali ni. Title number 20 almost being delivered by our number 20, Diego Jota. Assalamualaikum, have a nice day. Siapa yang baru nak masuk kerja, siapa yang baru nak balik ke tempat asal, berhati-hati di jalan raya. Siapa yang masih bercuti, enjoy your moment dengan family.